Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Auni Fatihah binti Muhammad Radi, berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Batu 3. Kod sekolah kami ialah CBA 4011. Hobi saya ialah membaca buku, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Saya akan berkongsi buku yang saya baca yang bertajuk Tok Gajah, Mat Kilau dan Datuk Bahaman. Buku ini mempunyai 54 halaman bercetak. Penulis buku ini ialah Mamat Cik Mah. Tema utama yang menarik minat saya ialah perjuangan Tok Gajah, Mat Kilau dan Datuk Bahaman dalam menentang British. Semangat dan kebolehan luar biasa yang ada pada mereka membuatkan semua penduduk menghormatinya. Tok Gajah ialah orang kaya Indera Gajah Pahang. Beliau merupakan penasihat Sultan Ahmad dan dikenali orang kaya Raja Setaraf dengan orang besar empat. Nama Tok Gajah mula dikenali setelah beliau berjaya membantu Tuan Ahmad memenangi Perang Saudara. Beliau berkuasa di Pulau Tawar Jerantut dan memerintah Kampung Budu. Tok Gajah adalah antara tokoh pahlawan Pahang yang berjuang bersama-sama Datuk Bahaman. Pejuang seterusnya ialah Mat Kilau. Mat Kilau adalah anak kepada Tok Gajah. Mat Kilau sangat meminati dan pandai ilmu agama dan ilmu pertahanan diri. Mat Kilau telah menampilkan ciri-ciri seorang berfikiran matang dan cekap dalam semua perkara. Oleh kerana kemahiran dan kehandalannya, ia dapat menarik minat Sultan Ahmad. Sikapnya yang budiman, berbudi bahasa dan bijak membuatkan beliau disegani dan dihormati oleh para penduduk kampungnya. Pejuang yang ketiga ialah Datuk Bahaman. Datuk Bahaman merupakan anak angkat kepada Bendahara Ali. Beliau mendapatkan gelaran Datuk Seri Perkasa Pahlawan Semantan atas jasa beliau sebagai Panglima Perang dalam Perang Saudara. Sesungguhnya, Datuk Bahaman memang seorang panglima perang yang berkaliber dan berdedikasi. Oleh itu, tidak hairanlah beliau memenangi hampir semua peperangan yang disertainya. Seterusnya, perjuangan Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau menentang penjajahan British. Mereka tidak rela negeri mereka dijajah sewenang-wenangnya dan marah kerana dipijak oleh penjajah. Penentangan Datuk Bahaman bermula apabila British membina balai polis tanpa kebenaran. Sultan Ahmad pula berada dalam dilema kerana baginda mendapat desakan dan tekanan daripada British. Pihak British mendesak Sultan Ahmad supaya melucutkan jawatan Datuk Bahaman. Sultan Ahmad terpaksa akur kepada desakan British. Serangan demi serangan ke atas Datuk Bahaman, pasukan British mengambil keputusan untuk berundur kerana tidak dapat berhadapan dengan pasukan Datuk Bahaman. Setelah itu, British mendapatkan bantuan daripada Singapura menyerang Datuk Bahaman dan pengikutnya. Justeru pada Mac 1892, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau bergabung menentang British. Namun, serangan yang hebat daripada British menyebabkan pasukan Datuk Bahaman terpaksa berundur ke Kelantan dan Terengganu. Seterusnya, mereka bertiga berjaya menawan Kuala Tembeling dan beberapa tempat yang lain. Pasukan British merasa tercabar, lebih-lebih lagi apabila ada tentera British yang terbunuh. Sejak itu, tentera British tidak henti-henti melancarkan serangan demi serangan. Walaupun Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau tidak pernah berasa takut setiap kali berlaku serangan daripada pihak British. Pengajaran dalam buku ini ialah jasa dan pengorbanan pahlawan-pahlawan Pahang ini sungguh besar dan tidak mungkin dapat dibalas. Mereka mengorbankan tenaga, masa dan seluruh hidup mereka demi memastikan tanah air mereka yang tercinta bebas daripada cengkaman penjajah.
Walaupun mereka gagal untuk membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah, namun pengorbanan mereka telah berjaya membuka mata pihak penjajah bahawa bangsa Melayu bukan mudah untuk ditindas sesuka hati. Akhir kata, buku ini sangat bermanfaat untuk kita semua menghayati perjuangan pahlawan kita. Sekian, terima kasih.